RM110 untuk mini Roman Reigns figure. Gila mahal bro. Tapi kejap, benda ni bukan figure biasa. Ni Roman Reigns Knuckle Cruncher, import terus dari US. Jadi hari ni kita nak tengok berbaloi ke tak beli figure ni. Assalamualaikum dan welcome back to my channel Adu Wrestling. Hari ni kita sambung episod 3 dalam series unboxing Roman Reigns. Kalau korang belum tengok episod 1 dan 2, korang boleh pergi check dekat playlist Roman Reigns series sekarang. Harga sebenar dia $7 je, tapi bila sampai Malaysia campur dengan kos shipping jadilah RM110. So bukan mahal sebab size, mahal sebab susah nak dapat dekat Malaysia. Ok, jom kita tengok. Ok bro, packaging dia simple tapi steady. Ada figure, tali pinggang dan satu stretcher merah WWE. Nampak macam mainan budak-budak kan? Tapi tunggu dulu, inilah Knuckle Crunchers, lain figure mini dari Mattel, tapi still bawa vibe superstar WWE. Walaupun saiz dia kecil, korang tengok ni betapa detailnya tattoo Roman Reigns ni. Gempak kan? Glove dia pun cantik. Muka dia agak garang sikit dengan rambut ikat, tapi bagi akulah, kalau Mattel buat versi rambut lepas, ngam juga Badan dia dah macam Hulk dah. Tapi cantik. Seluar hitam solid dengan boot sekali. Dia bagi sekali tali pinggang WWE Championship versi kecil, tapi masih nampak premium bro. Yang ni pula stretcher. Kalau ada figure lain patah leher ke, jatuh dari Hell in a Cell ke, boleh bawa terus pergi ke backstage. So jom aku tunjukkan perbezaan saiz dia dengan figure yang aku unboxing sebelum ni. Saiz Knuckle Cruncher 3.2 inci, figure Elite ni pula 6 inci. So beza dalam 3 inci je. Kalau lah Knuckle Cruncher ni datang dengan saiz 6 inci, kan cantik, boleh buat display. Tapi yang buatkan Knuckle Cruncher ni special, bila kau pusing sendi figure ni, dia akan bunyi. Tu sebab nama dia Knuckle Crunchers. Style dia lebih ke arah cartoony fighting figure. Pose boleh ubah tapi tak terlalu realistik. Lebih playful tapi still ada detail yang cun. Ok bro, sedikit info. Line WWE Knuckle Cruncher ni asalnya dilancarkan oleh Mattel sekitar tahun 2023. Diinspirasi dari line klasik macam Bone Crunching action figure yang Jack Pacific buat dulu sekitar tahun 1996 sampai 1999. Masa tu, setiap kali kau gerakkan tangan atau kaki figure, dia akan buat bunyi crunch, seolah-olah sendi berbunyi bila bergaduh. So, WWF action figures, you ready to crunch somebody's bones? I knew that you were. How's it going, Benson? So Mattel ambil idea nostalgia tu dan buat semula versi moden. Figure mini yang fun, tahan lasak dan ada vibe old school wrestling thought. Sebab tu bro, walaupun kecil, dia ada nilai yang berharga. So pada kolektor lama mungkin diorang akan suka sebab dia throwback ke zaman mainan WWE dulu. By the way, figure ni aku beli dari Coach Jan dekat Facebook. Servis dia memang padu, reply pun laju. Kalau kau tengah cari figure WWE lain, aku recommend join group dia, WWE Figure Maniac Malaysia. Dalam tu ramai gila kolektor Malaysia kongsi figure rare, jual beli, semua trusted. So siapa-siapa yang nak kumpul WWE figure, korang boleh PM dia sekarang. Kesimpulannya, untuk RM110 aku rasa berbaloi kalau kau kolektor Roman Reigns. Korang mungkin akan rasa overpriced sikit sebab saiz dia kecil, tapi dari segi rarity, detail dan nostalgia memang rare lah bagi aku. So macam mana pendapat korang? Berbaloi ke atau mahal nak mampu? Korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang enjoy konten wrestling macam ni, jangan lupa like, komen dan share. Dan yang paling penting, subscribe channel ni. Share dekat kawan-kawan korang untuk bantu aku dapatkan 1k subscriber. Sampai jumpa dalam next video. Saya Adu Wrestling. Assalamualaikum. Peace out.